Dominic Szoboszlai evolusi nombor 8 baru Liverpool dan perbandingan dengan Steven Gerrard. Sejak menyertai Liverpool FC pada musim panas 2023, Dominic Szoboszlai telah melalui satu proses transformasi yang sangat menarik untuk diperhatikan. Beliau bukan sahaja pembelian baru tetapi simbol perubahan generasi di bahagian tengah pasukan, menggalas jersey bernombor 8 yang pernah menjadi milik legenda kelab Steven Gerrard. Szoboszlai memikul bebanan sejarah yang cukup besar. Nombor 8 di Liverpool bukan nombor biasa. Ia sinonim dengan kepimpinan, keberanian, rembatan jarak jauh, detik dramatik dan semangat tidak pernah mengalah. Apabila Szoboszlai memilih nombor tersebut, ramai yang melihatnya sebagai satu kenyataan bahawa beliau bersedia mengikul tanggungjawab besar dan menulis bab baru dalam sejarah kelab. Di bawah kendalian Jurgen Klopp pada awal kedatangannya dan seterusnya dalam fasa evolusi taktikal pasukan, Szoboszlai berkembang sebagai pemain tengah moden, agresif, teknikal, bertenaga serta fleksibel dalam pelbagai sistem permainan. Beliau bukan sekadar penghubung antara pertahanan dan serangan tetapi menjadi nadi dinamik yang menggerakkan tempo permainan. Artikel ini akan menghuraikan secara mendalam 7 sebab utama mengapa Dominic Szoboszlai dianggap lebih baik daripada Steven Gerrard dalam konteks semasa. Berdasarkan 4 faktor statistik, 3 faktor gaya permainan, perbandingan ini tidak bertujuan merendahkan legasi Gerrard. Sebaliknya, ia menilai bagaimana bola sepak moden menuntut dimensi berbeza dan bagaimana Szoboszlai memenuhi tuntutan tersebut. Dalam musim terkininya, Szoboszlai menunjukkan peningkatan signifikan dari segi konsistensi dan pengaruh terhadap keputusan perlawanan. Beliau bukan lagi sekadar pemain berbakat tetapi sudah menjadi tonggak penting pasukan. Impak serangan yang konsisten. Dalam tempoh awal musim, Szoboszlai mencatatkan jumlah gol dan bantuan jaringan yang mengagumkan untuk seorang pemain tengah. Statistik menunjukkan beliau terlibat secara langsung dalam jaringan pasukan secara konsisten, sama ada melalui rembatan jarak jauh, larian lewat ke dalam kotak penalti atau hantaran kreatif untuk membuka ruang. Apa yang membezakan beliau ialah variasi jaringan, gol jarak jauh, sepakan percuma, larian dari barisan kedua, percubaan dari situasi bola mati. Ini menjadikan beliau sukar dibaca oleh lawan. Dalam aksi UEFA Champions League, Szoboszlai menunjukkan kematangan luar biasa. Beliau tidak gugup di atas padang, malah beberapa perlawanan penting menyaksikan beliau mengawal tempo permainan dengan sangat tenang. Ciri utama yang terserlah keberanian meminta bola ketika ditekan, keupayaan membuat keputusan pantas, keyakinan melakukan percubaan jarak jauh. Bola sepak Eropah menuntut kecerdasan taktikal tinggi dan Szoboszlai membuktikan dirinya mampu beroperasi di tahap tersebut. Ketiga, sumbangan bertahan yang signifikan. Dalam bola sepak moden, pemain tengah tidak boleh hanya menyerang, mereka perlu menekan lawan, memenangi bola semula, menutup ruang, membantu pertahanan ketika transisi. Szoboszlai menunjukkan statistik pemulihan bola dan tekanan, pressure yang tinggi, intensiti lariannya sepanjang 90 minit juga konsisten. Di sinilah melihat dimensi moden yang membezakannya daripada era awal Gerrard. Keempat, kepimpinan walaupun masih muda, walaupun masih di pertengahan 20-an, Szoboszlai menunjukkan ciri kepimpinan semula jadi, berani memberi arahan, tidak takut mencuba, mengambil tanggungjawab ketika pasukan tertekan. Beliau bukan kapten rasmi, tetapi pengaruhnya di padang jelas kelihatan. 4 faktor statistik mengapa Szoboszlai mendahului Gerrard. Pertama, statistik gol dan assist dalam fasa awal kerjaya Liverpool. Dalam 50 perlawanan awal bersama Liverpool, Szoboszlai mencatatkan jumlah gabungan gol dan bantuan jaringan yang lebih tinggi berbanding Gerrard dalam tempoh yang sama. Perbandingan ini penting kerana ia menilai impak awal. Szoboszlai lebih terlihat secara langsung dalam jaringan, lebih konsisten mencipta peluang, lebih aktif di zon serangan akhir. Walaupun konteks era berbeza, statistik menunjukkan Szoboszlai memberi impak ofensif lebih awal dalam kerjanya. Kedua,
Kualiti gol jarak jauh dan sepakan percuma. Gerrard terkenal dengan rembatan derasnya, namun Szoboszlai membawa teknik moden, lengkungan bola lebih konsisten, ketepatan tinggi dalam sepakan percuma, variasi sudut percubaan. Dalam beberapa aksi menentang kelab besar termasuk Arsenal dan Manchester City, beliau menjaringkan gol jarak jauh yang menjadi titik perubahan perlawanan. Dimensi taktikal ini menjadikan beliau ancaman dari luar kotak penalti secara konsisten. Ketiga, statistik tekanan, pressing dan pemulihan bola. Bola sepak hari ini berasaskan sistem gegen pressing dan intensiti tinggi. Dalam sistem sebegini, pemain tengah perlu melakukan tekanan berterusan, memenangi duel, menutup lorong hantaran. Szoboszlai mencatatkan angka tekanan yang lebih tinggi per perlawanan berbanding purata pemain tengah era awal 2000. Ini menunjukkan kesesuaiannya dengan bola sepak moden. Keempat, flexibility posisi. Szoboszlai mampu bermain sebagai nombor 8 menyerang, nombor 10 kreatif, sayap kanan sementara, pemain tengah box to box. Gerrard juga versatile, tetapi sistem moden menuntut pertukaran posisi lebih dinamik. Szoboszlai menunjukkan adaptasi lebih pantas dalam pelbagai formasi. 3 faktor gaya permainan dimensi moden Szoboszlai. Pertama, kreativiti dalam ruang sempit. Szoboszlai mempunyai sentuhan halus dan keupayaan mengawal bola dalam tekanan tinggi. Ciri pentingnya, putaran badan cepat, hantaran satu sentuhan, visi diagonal ke ruang kosong. Beliau bukan hanya bergantung kepada kekuatan fizikal, tapi kecerdasan ruang. Kedua, tempo dan kawalan permainan. Salah satu kekuatan utama beliau ialah kawalan tempo. Beliau tahu bila perlu mempercepat serangan, memperlahan permainan, mengubah arah permainan. Gerrard lebih beremosi dan intens dalam pendekatan, manakala Szoboszlai lebih tersusun dan taktikal. Ketiga, kecergasan dan intensiti moden. Bola sepak hari ini lebih pantas berbanding era 2000. Szoboszlai konsisten berlari 10 hingga 12 km per perlawanan, aktif dalam kedua-dua fasa serangan dan pertahanan, jarang kelihatan keletihan. Profil fizikalnya sangat sesuai dengan tuntutan taktikal masa kini. Perbandingan konteks era perlu difahami adalah tidak adil menilai dua pemain dari era berbeza tanpa memahami konteks. Era Gerrard, permainan lebih fizikal, kurang pressing sistematik, taktikal lebih rigid. Era Szoboszlai, intensiti tinggi, data dan analitik mendalam, peranan lebih hybrid. Dalam konteks ini, Szoboszlai kelihatan lebih lengkap kerana tuntutan permainan moden lebih kompleks. Adakah Szoboszlai benar-benar lebih hebat? Jika dinilai dari sudut statistik awal, fleksibiliti posisi, intensiti pressing, keupayaan teknikal moden, Szoboszlai mempunyai kelebihan yang jelas. Namun jika dinilai dari sudut pengaruh jangka panjang, trofi dan detik ikonik, kepimpinan kapten selama bertahun, Gerrard masih berada di tahap legenda. Steven Gerrard adalah simbol kesetiaan, keberanian dan detik dramatik dalam sejarah Liverpool. Dominic Szoboszlai pula adalah simbol evolusi pemain tengah moden yang lengkap, fleksibel, teknikal dan berintensiti tinggi. Perbandingan ini bukan untuk menurunkan satu dan meninggikan satu. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana bola sepak berkembang dan bagaimana setiap generasi melahirkan wira dengan cara tersendiri. Jika Szoboszlai mengekalkan konsistensi dan terus berkembang, tidak mustahil satu hari nanti perdebatan ini akan berubah daripada siapa lebih baik sekarang kepada siapa paling berpengaruh dalam sejarah moden Liverpool. Dan disitulah bab sebenar kisahnya akan bermula. Jika anda suka video sebegini, share, likes dan juga komen. Kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan akhir kata daripada saya, you will never walk alone.